Video kali ini Cap nak ajar awak macam mana untuk buat MT4 awak yang ada dalam VPS auto restart bila awak punya VPS restart. So biasanya kadang-kadang VPS kita biasanya akan auto restart daripada provider sekali-sekala lah, sebulan dalam 1 ke 2 kali. Setiap kali restart tu, kalau ikutkan kita kena buka VPS dan manually start balik aplikasi MT4 kita. So sekarang ni Cap nak ajar awak cara ringkas jalan pintas supaya setiap kali VPS tu restart ataupun reboot, MT4 kita semua akan auto restart sendiri. Jom. Pertama kali pergi dekat awak punya VPS dan awak pergi dekat bahagian Windows dan tekan search task. So awak akan jumpa task schedule. Okay. So tekan dekat sini. And awak akan nampak di sebelah kanan akan ada bahagian create basic task. Tekan create basic task dan namakan task ini sebagai restart MT4 1. Okay. Tekan next dan juga tekan when the computer start. Okay. Dan juga tekan next and juga tekan start a program. Okay. So dekat sini kita kena pergi dekat lokasi file MT4 kita. Tekan browse. And pergi cari file MT4 headway kita. Program file. Biasanya ada dekat sini. Sama ada MT4 headway tu akan install dekat program file ataupun program file X86. Antara dua ni je. So, yang Cap punya ada dekat program file X86. Tekan headway and double click dekat terminal ni. Dia ada dua terminal. Satu yang terminal type icon. Satu lagi terminal type application. So, pilih yang application punya. Okay. Make sure jangan tertukar. Dan tekan open. Selepas itu tekan next. And jangan lupa tick dekat open the properties dialog for this task when I click finish. Dan tekan finish. Dan pilih run with highest privilege. So, untuk pastikan yang kita punya task dah siap buat tadi, klik dekat sini dan tekan huruf R. So, awak akan jumpa restart MT4 1. Jika awak ada 2 ataupun 3 MT4 dalam satu VPS, pastikan awak buat ketiga-tiga task untuk 3 MT4 itu. Selamat mencuba.